Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam inspirasi daripada saya, Nurliana binti Osman, daripada Unit Perhubungan Awam dan Perpustakaan HRC. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke program kami Spotlight at Library. Program kita pada hari ini, Spotlight at Library, akan menjelaskan mengenai satu buku, 1000 cerita, satu perkongsian, sejuta inspirasi. Bersama-sama saya pada hari ini, perkenalkan. Assalamualaikum, saya Siti Nurul Afika binti Azmai dari Jabatan Perubatan Rehabilitasi Ceras. Selamat datang Puan ke program kami pada hari ini. Terima kasih jemput saya. Untuk episod pada kali ini, bersama-sama kita menyelami sebuah naskah yang penuh emosi, refleksi dan juga pengajaran diri, iaitu Cuma Aku, Lukaku dan Tuhanku, hasil karya Hafizul Faiz. Sebagai pembuka sesi kita pada hari ini, Puan boleh kongsikan sedikit mengenai buku ini? Macam ni, at first buku ni sebenarnya saya dah rasa buku ni dah lama. So hari sebelum Puan call saya berkenaan podcast ni, sebenarnya sehari sebelum tu saya baru dapat je buku ni. Terlalu lama. So saya just baru belilah. Cuma pada saya buku ni dia berkenaan dengan kita sebagai hamba, perjalanan kita di dunia dan juga di akhirat, sebab ni berkaitan satu senaskah Al-Quran. Tajuk buku ni sangat deep kan Puan kan? Ya. InsyaAllah kita sambung lagi selepas ini soalan seterusnya. Saya baca tajuk buku ni pun saya rasa macam tersentuh hati saya. Dia macam muhasabah diri saya sendirilah juga kan Puan. Saya nak tanyalah Puan, dalam buku ni kan ada tak macam naskah ataupun ayat ataupun petikan dalam buku ni yang melekat dekat hati Puan tu macam buku ni macam bercerita tentang diri saya sendiri? Betul. Boleh Puan kongsikan? Memang ada. Sebab kalau tengok dalam buku ni, dalam juzuk 10, dia berkenaan dengan sabar. Berkenaan dengan sabar. So ada petikan dalam buku ni kan, dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu membantah-bantah. Kalau tidak, nescaya kamu akan menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan, dan bersabarlah menghadapi kesukaran dan cekalkan hati. Pada saya sendiri, saya punya life, sebab saya, untuk pengetahuan saya, tahun ni 12 tahun saya dah berkahwin dan saya masih menunggu cahaya mata sampai ke hari ni. Saya dah melalui proses IUI 2 kali dan gagal. Alhamdulillah masih lagi mencuba sampai hari. Alhamdulillah. InsyaAllah akan ada sinar kebahagiaan buat Puan. InsyaAllah. Saya sedikit tersentuh hatilah Puan dengan perkongsian Puan tadilah kan. Saya nak tanyalah Puan, dekat jujur daripada Puan sendirilah kan, apa yang menyebabkan Puan rasa sangat sedih mengenai buku ni? Dia macam ni, buku ni dia menunjukkan betapanya Allah sayangnya kita. Kita buat dosa, kita buat masalah banyak kali. Kita manusia memang kita recycle buat benda salah banyak kali, benda yang sama. So sampai satu tahap kita sedar, kita minta maaf, kita bertaubat, tapi still Allah maafkan kita. Betul. Kan? Jadinya sebagai manusia lah, pada pandangan saya sebagai manusia, jangan sesekali ingat yang bahawa kalau macam kita hari-hari tak rasa diuji, apa yang kita minta semuanya dapat, tapi tu sebenarnya ujian lagi teruk pada saya. Sebab bila kita diuji dan diuji, sebenarnya Allah masih dengan kita, Allah sayang kita, sebab Allah nak kita minta sentiasa dengan dia. Ya betul. Itu pada saya. Betul Puan, saya setuju dengan kenyataan itulah kan. Sebenarnya kan Allah ni sayang kita apabila kita menerima banyak ujian daripadanya. Kerana bila kita terima ujian daripada dia, dia menyebabkan kita mendekatkan diri lagi kepada dia, merendahkan diri lagi kepada dia dan memohon doa kepada dia dengan lebih dekat daripada dia. Puan Fika kan, selepas Puan baca buku ni kan, apa perubahan kecil yang Puan rasa dalam diri Puan? Kongsikan Puan. Dia sebenarnya
perubahan besar. Oh, bukan Perubahan kecil besar, ya. Perubahan besar. Sebab pada saya, anugerah yang saya rasa dalam ni, words, perkataan. Sebab kita hari-hari kita bercakap dengan orang, bercakap dengan diri sendiri. Untuk saya sendiri kan, daripada buku ni yang boleh mengubah saya, yang saya berazam untuk berubah sebenarnya. Saya ni jenis yang straight to the point. Sebab saya guna ajaran ayah saya, awak salah, awak minta maaf. Kalau awak betul, instead of awak seorang sekalipun, stay dekat situ, berdirilah awak kat situ, peganglah apa yang awak rasa betul, bagi tahu. Even kalau orang tak nak percaya, tak apa. So that one, saya rasa yang paling saya nak ubah yang berazam ni perkataan lah. Sebab saya ni jenis straightforward. Saya sukalah dengan perkongsian Puan mengenai prinsip daripada ayah Puan tu lah kan. Kita ni sebagai manusia sebenarnya, kita ni membesar dan belajar daripada apa yang ibu dan ayah kita tunjukkan depan kita semua. Ilmu itu sebenarnya adalah ilmu yang kita akan bawa ke mana-mana. Kita pergi bekerja, kita berkawan. Walaupun ilmu tu kita nanti ilmu tu nanti kita akan kongsikan apabila kita dah berkeluarga. Betul kan Puan? Betul. Saya nak tanyalah Puan kan, kalau pada pandangan Puan kan lah, apa mesej utama yang Puan nak sampaikan lah kepada para penonton kita ataupun para penggemar baca buku kita? Silakan Puan. Dia macam ni, macam saya cakap tadi, kita manusia, cycle dia yang sama. So kita jangan berhenti minta maaf, jangan berhenti minta ampun. Sebab ada dalam petikan dalam buku ni juga, katanya sentiasalah rajin memohon keampunan. Kita buat salah, kita menyesal, kita taubat dan kita minta keampunan dari Allah. Dan ingatlah Allah sentiasa ada di penghujung. Sentiasa pegang, sentiasa percaya sampai at last sekali Allah still ada. Jangan pernah berhenti. Betul. Untuk minta maaf. Allah sentiasa bersama-sama kita apabila kita percaya. Buku ni kan Puan buat saya rasa macam nak pinjam lah, nak baca kan. Sebab saya sukalah baca yang dia punya kat belakang ni kan. Apa orang kata ringkasan lah, ringkasan daripada buku ni. Ketika dunia menekan kita dari pelbagai arah, Al-Quran datang menawarkan pada kita cara untuk menyerah. Ketika dunia memaksa kita untuk menjadi terlalu peduli dengan semua hal dan peristiwa, Al-Quran datang bimbing kita untuk bertenang dan mencintai diri kita sendiri sedalam-dalamnya. Terima kasih Puan di atas perkongsian buku yang sangat menarik ni dan sangat memberi inspirasi. Semoga perkongsian kita pada hari ini memberi manfaat kepada semua para penonton. Saya sangat-sangat menggalakkan agar dapatkan buku ini, dapatkan naskah buku ini dan bacalah buku ini. Buku ini bagi saya kita dapat muhasabah diri kita dan refleksi diri kita agar menjadi lebih baik. Lebih baik dan lebih terbaik. Perkongsian pada hari ini saya rasa sangat menyentuh hati saya lah kan. Tajuk dia pun sangat deep. Cuma aku, lukaku dan Tuhanku sahaja yang tahu. Kita bertemu lagi ke episod yang seterusnya dalam Spotlight Al-Abri. Nantikan. Tidak lupa juga tagline kita, ilmu dibaca, Inspirasi dikongsi. jumpa lagi. Bye.